Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Izzat Ismail. So sekarang ni Mat, aku berada di, tak tahulah sini Rantau Abang ke Kuala Abang. Sekarang ni aku ada dekat apa ni, batu bertunjuk. Tak tahulah Mat, aku lupa. Ada di papan tanda di, dia tulis ini last aku datang, tak silap aku tahun 2020. Aduh sakit. Dan kali ni aku datang lagi. Yes, datang lagi untuk lihat pemandangan. Dulu aku pernah datang sekali. Aku datang dulu, tak silap aku depan sana tu. Depan sana tu pasir lagi Mat. Sekarang ni air dah dekat dah. Sekarang ni masih musim monsun, tapi monsun dah berangsur kurang lah. Kalau korang datang Dungun, nantilah aku tulis kat bawah nama tempat ni. Tempat ni kalau korang nak bergambar memang sangat cantik. Dengan batu besar ni, batu yang aku duduk ni tinggi Mat. Batu yang aku duduk ni memang tinggi. Aku pun gayak ni. Tengoklah bawah tu. So kat sini tempat untuk macam healing, ambil gambar cantik-cantik, boleh lah. Datang suka-suka boleh lah. Dia tak ada kedai makan. Kita ada kedai makan, tak ada kedai yang jual apa-apa, tak ada. Di sini pantai je. Kat sini ada kedai. Kat depan ni ada kedai. Kedai mungkin kedai celup tepung ke? Aku pun tak pasti sebab aku tak pernah pergi. Hari ni hari Jumaat. Sekarang ni petang. Sekarang ni lebih kurang dalam 2.30. So tak tahulah kedai tu buka ke tidak. Nampak macam tak buka. So itulah dia Mat. So aku nak relax sekejap, healing sekejap. Last aku datang, tak silap aku tahun 2019 ataupun 2020. Tak sure lah Mat. Ada gambar tu. Gambar tu biasa ada tarikh dia kan. Nantilah aku tengok. So aku akan share gambar tu. So aku nak lepak jap Mat, healing jap. Lepas tu tak tahulah nak buat apa. Nak ke mana lagi tak tahulah hari ni. Hari ni aku ikut kata hati je. Aku ikut kata hati je hari ni. Pagi tadi aku ada job, jadi aku settle dah job tu. So aku ada job dekat Marang. So alang-alang aku terus datang ke Dungun lah, sorang-sorang. Jadi bagi aku jalan-jalan sorang-sorang ni lagi best daripada bawa orang. So itulah dia Mat. Teman gayak ni Mat, tinggi Mat. So bagi aku healing sekejap. So Mat, aku ni tak adalah lama aku duduk sini, tak sampai setengah jam pun. So aku rasa daripada aku pun cepat boring sebenarnya. So aku rasa aku nak gerak. Alang-alang aku ada dekat sini, aku ingat aku nak pusing-pusing dekat Dungun, tengok apa yang ada. So kalau duduk sini pun nampak orang berkeluarga je. Situ orang berkeluarga, sana pun orang berkeluarga. So pemandangan ni sangat best, memang sangat best. Cuma sekarang ni panas, cuaca agak panas. Korang tengoklah cuaca, memang panas. So dah lah, aku pun nak gerak. Aku nak pusing-pusing Dungun, tengok apa yang ada. Sebab lama dah aku tak pergi Dungun. Ya ke? So tadi aku duduk atas sana lah, batu ni. Bukan batu tu, batu tu depan aku. Aku duduk atas sana tadi.
So sekarang ni aku ada kat bawah dia. Panas mak. Yang ni batu yang aku duduk, batu yang aku duduk belakang dia. Yang ni batu depan tadi. So inilah pemandangan depan dia ni. Ini nak mandi pun boleh ni. Tapi sekarang ni cuaca panas lah mak. Takkanlah nak mandi. Sekarang ni aku duduk kat bawah tadi lah pemandangan yang korang tengok daripada atas. Ya, memang sangat cantik mak. Dekat Kuala Terengganu tak ada rasanya batu macam ni. Tak silap aku lah. Aku rasa aku tak jumpa lah. Sebab aku duduk Kuala Terengganu. So itulah dia mat. Sekarang ni panas. So aku pun rasa nak caw dah ni. Panas mat. Dah belah. Jadi mak, sekarang ni aku berada di pantai Teluk Bidara tu. Ui, aku ingat lah. Yang ni kali kedua aku datang mak. Sekejap aku tunjuk kat korang. Weh, aku ingat lagi. Aku ingat lagi aku pernah datang sini sekali. Tahun bila 2 tahun ataupun 3 tahun lepas kot aku pernah datang. Aku ingat aku parking kereta kat sini mat. Lepas tu, oi, aku ingat mat. Aku lepak sini mat. Aku lepak bawah pokok ni. Bukan pokok ni. Pokok ni lah. Ya ke? Pokok ni ataupun pokok depan tu. Aku lepak depan tu. Ada lagi kayu tu mat. Weh, dah berapa tahun dah aku datang. Dah berapa lama lah. Tak silap aku 2 ataupun 3 tahun lepas aku pernah datang. Aku lepak bawah pokok ni mat. Aku ingat lagi tali ni. Weh, ada lagi mat. Walaupun dah bertahun. Weh, sumpah. Hari ni aku rasa aku tak sia-sia aku jalan-jalan sorang-sorang. Aku macam ni lah mat. Keluar sorang-sorang, bawa diri. Aku lagi suka jalan sorang-sorang aku rasa. Sebab aku ada niat. Lepas ni aku nak buat konten travel. Tapi aku belum ada modal untuk travel. Jadi aku fikir tak apa, slow-slow lah jat. Aku fikir tak apa, kumpul je duit dulu. Nanti YouTube ni dah buat duit insyaAllah. Daripada situ, daripada view support korang, lah, daripada support korang tu, InsyaAllah kalau YouTube aku naik, InsyaAllah akan ada lagi travel yang aku boleh buat. Itulah maksud aku. So aku rasa travel is a good choice for me. Sebab aku rasa sekarang aku lebih suka menyendiri. Aku lebih suka sorang-sorang. Jadi walaupun tempat ni dekat je dengan tempat aku, lebih kurang perjalanan dalam 1.5 jam ke 2 jam. So wih, cantik mak, sumpah mak. Aku ingat lagi. Ni semua kenangan ni mak. Ini semua kenangan aku pernah lepak sini. Kira ini kali kedua lah aku datang. Wih, kat sana tu dia ada batu besar tau mak. Aku balas pergi sebab panas mak. Itu kalau nak pergi tu panas juga tu. Aku pernah lah bergambar atas tu. Weh weh, aku ingat bodoh kenangan dulu. Weh, masa tu aku bawa Viva lagi tau. Masa tu aku bawa Viva lah, tak silap aku. Aku datang dengan Viva aku tu lah. Sekarang ni aku dah datang dengan kereta lain, sorang-sorang. Tempat ni tak berubah sangat lah. Cuma beza dia pasir pantai lah. Pasir pantai dulu jauh sikit lah, tak, seingat aku lah.
Pasir pantai jauh ke depan sikit. Sekarang ni mungkin dah beberapa tahun, dah beberapa kali lalu musim monsun. So pasir pun dah terhakis. Wih, cantik mak, sumpah mak. Kalau nak healing cari pantai. Sumpah, kalau aku nak healing memang aku cari pantai ataupun aku cari air terjun. Tapi air terjun kadang-kadang tak best juga. Sebabnya mat, air terjun ni kadang-kadang sibuk je dengan orang mandi. Jadi benda tu bising, keadaan tu bising. Tapi kalau pantai kau dengar ombak je. Ombak. Tapi carilah tempat yang tak ada orang. Macam tadi on the way aku datang, ada tempat tu penuh dengan orang. Tempat tu cantik tapi penuh dengan orang. Aku malah nak berhenti. Cantik mak, sumpah mak. Tempat ni memang kenangan lah. Itu aku tak sangka sebenarnya. Aku masuk, ada satu lorong ni. Aku masuk je. Aku pakai masuk je. Aku nampak pantai. Aku pun masuk. Sebab aku rasa aku tak pernah datang. So dia tulis situ Pantai Teluk Bidara. Aku rasa aku tak pernah datang. Jadi aku masuk, aku jalan. Aku pusing dulu lah. Sampailah. Ini betul-betul hujung betul-betul hujung. Sampai hujung ni baru aku teringat aku ni pernah datang sini. Jadi yalah, tak sangka kan kenangan kita tu. Aku boleh tengok balik tempat ni. Wih, sumpah cantik mak. Aku ingat lagi mak, time tu aku pakai kemeja warna hijau tau. Aku kalau ada gambar aku share. Sekarang ni aku pakai t-shirt warna hijau. Itu yang membezakan. Itu yang membezakan keadaan sekarang. Waktu tu aku pakai kemeja hijau, sekarang ni aku pakai t-shirt hijau. Kena pula dengan warna Korang doakanlah aku. Semoga YouTube aku ni makin naik, makin berjaya. InsyaAllah. Aku fikir sekarang aku nak travel je. Aku fikir aku memang nak travel. Aku nak travel seorang-seorang. Aku nak bawa solo. Aku ada keberanian tu, aku ada pengalaman tu. Jadi aku rasa tak apa. Aku rasa aku okey je kalau nak travel seorang-seorang. Sebelum ni aku ada niat untuk travel, tapi aku fikir macam, aku boleh ke travel seorang-seorang? Pergi tempat yang aku tak pernah pergi ke? Boleh ke? So bila duk fikir balik, macam mana keadaan aku bila ada orang. Aku try pergi hari tu. Hari tu aku pergi mana entah, aku tak ingat lah. Aku bawa orang, aku try alami benda tu. Aku rasa macam serabut lah bila ada orang. Kita tak boleh nak buat apa yang kita nak buat. Kita tak boleh nak pergi apa yang kita nak, tempat yang kita nak pergi. Sebab apa? Sebab kita kena fikir orang. Kita kena tanya orang dulu. Orang yang pergi sama dengan kita lah. So kita kena tanya dia, jom lah kita pergi tempat ni, nak tak? So kadang-kadang orang tu dia tak nak mat, kita nak. Jadi macam benda tu potong lah mat. Dia rasa macam potong lah. Lagi satu, aku ni lelaki. Aku rasa selamat je kot kalau aku nak travel seorang-seorang. InsyaAllah di ke depan hari, kalau ada rezeki, kalau diberi rezeki Tuhan, kalau diberi rezeki duit lebih, aku akan buat lah travel tu. Lagi satu, aku ni busy kerja. So ada waktu-waktunya. Kalau kena waktu free, InsyaAllah lah travel tu tak adalah selalu. Cumanya mungkin ada sekali ataupun 2 kali, macam tu lah. Tapi aku memang nak travel lah. Sekarang aku memang nak terokai dunia Tuhan yang pinjamkan kat kita ni sebelum aku mati lah. So tempat ni memang cantik mak. Korang dengar aku borak je. So aku bagi korang layan montaj dulu mak.
few inches later. Mat, aku tadi tak nak datang tau sini. Tapi disebabkan aku nak buat montaj. Bodoh lah. Makin lama aku makin dekat dengan batu tu. Dia macam gua lah, Mat. Lah, dia macam gua lah. Tapi tadi aku nampak ada budak 2 orang. Budak lelaki. Korang je ke 2 orang lelaki tu? Tak tahu seorang lagi tu lah. Dia macam gua lah, Mat. Aku nak pergi lah. Alang kita datang seorang kan, kita ikut mood kita lah, kita nak pergi ke tidak kan. Ini tapak kaki siapa ni? Aku rasa ini tapak kaki laki, tapak kaki perempuan. Kecil-kecil macam ni, ini mesti perempuan. Weh, cantik. So aku dah makin dekat. So aku nak kena panjat ni. Naik kat mana ni? Tak tahulah, Mat. Kita tahulah. Aku rasa aku dah nak kena beli battery spare, memory card. Sebab aku sekarang aku sibuk. Jadi aku ada waktunya aku boleh boleh shoot video, buat konten. Tapi aku tak ada masa untuk edit. So memory card selalu penuh. Itu yang macam mana nak pergi tu? Macam mana nak pergi gua tu, Mat? Kena panjat ke? Lah, dia kena panjat lah. Situ ada gua, Mat. Tapi ada budak lelaki di 2 orang. Nampak tak? Sini ada gua. Sekarang ni aku nak kena jalan sini. Licin. Risau pula aku. Ke aku nak kena turun? Turun lah kot. Aku dengan seluar seleknya. Allah. Hehehe. Wih, ada gua lah, Mat. So, jom kita try masuk, Mat. Kita try masuk. Ada getah. Woi. Alamak, basah seluar. Alamak, basah seluar, Mat. Wih. Alah, ada gua lah, Mat. Belakang depan sana ada apa ni? Ada budak. Wih. 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 Ini baru betul, Mat. Aku malah cakap kuat-kuat, aku takut ada orang. Ini baru betul, Mat. Asal makin kecil ni. Asal makin kecil ni. Dah menunduk aku ni. Asal babu. Pueh. Okey. Tak boleh bangun lagi ke? Jangan jatuh je. Kalau lupa orang, ingat mak sikit aku. Akhirnya aku dah keluar. Baru jalan sikit dah mengah. Depan ni banyak lagi batu, Mat. Ada banyak lagi batu. So nak kena panjat balik ni. Ada ikan. Licin. Licin. Kamera aku. Wush. Nasib baik tadi aku tak pakai kasut. Aku turun sini aku tak pakai kasut. Gua tadi yang aku masuk. Nasib baik tadi aku tak pakai kasut. Tak tahu pula main air. Wih, batu, Mat. Bengah lah. Aku dah lama tak exercise. Aku dah sebulan dah pun aku tak workout. Weh, banyak tu batu. Cantik pula tu. Ini, Mat, yang dekat Kuala Abang tadi aku pergi tu. Diorang ke tak? Aku membebel. Yang dekat Kuala Abang aku pergi tadi tu sikit je baru, Mat. Ini, Mat, cantik tu. Kalau nak kena jalan habis tu bengah lah aku. Penat lah aku nak kena jalan habis tu. Dengan jurang macam tu boleh nak kena turun naik.
Panas. Sekarang ni panas, Mat. Panas. Weh, cahaya matahari depan ni. Aku nak kena beli memory card lah. Balik nanti aku order Shopee. Ambil lighting sikit. So Mat, aku rasa sampai sini je lah aku vlog aku kali ni. So aku nak nikmati pemandangan kat sini dulu. So alhamdulillah, kali ni aku datang ke tempat yang betul lah. Aku sebenarnya nak healing sekarang lah. Aku suka healing sorang-sorang. Aku dah lama tak keluar daripada kampung aku. So aku sibuk dengan kerja, cuti, aku sakit. Baru-baru ni aku sakit. Aku tak boleh bangun. Agak lama juga. Bukan tak boleh bangun terus, aku tak boleh berdiri lama. Mungkin disebabkan diet aku yang salah lah. So lebih kurang dalam seminggu ke 2 minggu macam tu lah, aku tak boleh nak berdiri lama. Seminggu. So aku terpaksa makan banyak balik. So berat aku naik 1 kilo je. Tapi sekarang ni berat aku maintain. Dalam masa seminggu 2 ni berat aku maintain. Tapi berat maintain, tapi badan nampak lain. Badan makin kecil. Tak adalah kecil pun, besar je lagi Mat. Cumanya dulu pakai saiz SL, double SL. Sekarang ni SL pun dah okey. So itu daripada tempat yang aku turun tadi. Daripada pantai sana tu aku turun, aku datang sini. Aku tak sangka aku sampai sini hari ni. So itulah dia Mat. Alhamdulillah lah, aku dapat tengok balik kenangan aku kat sini lah. Kenangan lama lah. Dia macam recap balik memori kita kan. So benda tu buat kita gembira, ada buat kita sedih. Tapi tak apalah, at least ada gembira tu. So kepada korang yang tengok video ni Mat, jangan lupa support aku. Tengoklah video aku. Walaupun nampak bosan kan, Tengoklah, tolonglah support. So doakanlah aku supaya aku jadi makin better. Maksudnya dari segi konten aku improve ke. So bila kadang-kadang aku tengok view naik, dia macam semangat tu naik lah. Bila semangat naik, aku jadi macam excited sikit buat video. Lagi-lagi bila aku tengah edit tu. Kadang-kadang editing tu lah yang penting. Tapi tak apalah, slow-slow aku belajar, slow-slow aku buat. So insyaAllah kalau diberi rezeki untuk travel, aku akan travel lah. Tapi buat masa sekarang, aku akan travel yang kecil-kecil je dulu. Macam sekarang lah, contoh, dia bukan travel sangat pun. Dia pergi tempat-tempat yang bagi aku menarik, bagi aku best. So aku akan pergi dan aku akan buat video lah, insyaAllah. Ada masa aku buat lagi. Sekarang ni aku busy lah Mat. Job banyak. Baru-baru ni pun cuti seminggu, aku sakit. Tak boleh nak pusing mana-mana. So sekarang ni alhamdulillah lah. Terima kasih ya Allah bagi aku rezeki tengok keindahan alam ni. Aku harap kali lepas ni aku boleh tengok lagi lah keindahan yang lain. So itu sahaja daripada aku Mat. So berjumpa kita di video akan datang. So assalamualaikum. Bye bye. Cantik tu. Bola Terengganu tak ada tu. Aku ni Mat, aku ada masalah gayak tak. Aku tengok benda tu tinggi sikit pun tak apa, aku gayak bodoh. Aku jadi goyang. Dalam ni pun ada ikan. Ini mesti ikan yang terperangkap.
ketam pun ada. Kat sini boleh turun ke tidak ni? La ilah. Weh, cantik weh. Wuish. Aku kalau tempat macam ni memang suka lah mak. Tak boleh mancing ke? Sekarang mancing pun aku dah tak minat lah. Tak, sekarang ni aku fikir aku nak turun. Boleh ke tidak lalu ikut sini? Boleh kot. Naik ikut situ. Lepas tu caw balik. Aku dah tak nak masuk gua tu tadi. Aku rasa macam terkurung. Sempit mat. Adalah sempit, aku besar kan. Tolong. Tolong. Tajamnya batu. Jangan cocok telur aku. Aduh, aduh, aduh. Kalau pakai seluar track tadi kan best. Kalau ada seluar lagi satu kan best. Boleh aku mandi-mandi kejap di sini. Seluar aku baju kan. Dah lah, aku nak balik lah. Ini gue yang masuk tadi.